Tapi tadi Nazrul tengok Ihin nyanyi, Nazrul support. Yo, Nazrul. Nazrul pressure, Nazrul. Pressure, okey je lah. Nyanyi tak dengar suara tau. Oh, tak ada ni. Earring monitor. Betul, orang panggil earring monitor. Earring monitor betul. Oh, faham. Pressure, Nazrul. Ya. Tapi nampaklah Amir interview Ihin tadi, tapi dia tak bawa layan Ihin lah. Tak best lah Amir. Yo, dia pressure sikit. Amir tu pressure? Pressure. Amir tu pressure Ihin? Amir tu dia pressure sikit tu. Amir tu yang pressure lah? Amir tu pressure. Asal? Panjang lah cerita dah. Aduh, hai awak. Ada banyak benda dia kena handle. Oh, faham. Sebab tu dia nampak macam layan gelut-gelut. Yo. Sebab macam susah tangkap tau. Tak habis tanya apa nama bidang ni berapa lama apa semua tadi. Dia kena faham macam ni Nazrul. Kalau masuk benda tu kan, ada benda kita tak boleh mention. Pakaian tak boleh ada brand. Contoh nak mention ini pada company AI team, faham tak? Oh, tak boleh? Tak boleh. So Ihin cakap YouTuber, content creator. Sebab tu Ihin cakap nama Ihin. Tapi orang tak faham. Orang macam dia lupa diri kah? Orang cakap Ihin lupa diri? Ada Nazrul. Oh, faham. Oh, tak boleh tak boleh. Pakaian tak boleh ada brand. Pakaian tu standard lah. Benda so banyak benda dia cakap okey. Nak promote dekat semua digital platform lagu. Tak sebut Spotify. Tak boleh. Tak boleh. Oh. Kenapa pasal tak boleh? Lepas tu nak promote macam mana? Bersaing sikit, mereka bersaing. Oh, ya ke? So nak cakap je takut. Oh, tapi okey je lah tadi. Nampak Ihin okey lah. Alhamdulillah okey.